Okey, yang ini yang Swiss dalam lori pula. Dua ni spare. Semalam dia kata nak pakai 3, tapi aku dah korek 4. Dua ni spare, tak ada apa. Spare. Tapi letak dulu. Yang pakai ni ha. Oh, situ. Ni. Situ. Satu dia letak kat bawah ni. Situ pakai. Ni aku nak cakap satu benda lah. Buat hasil kerja biar kemas, kan? Kenapa aku nak cakap kemas, kan? Dah 2 switch macam ni, baik kau ambil dua-dua letak sini. Kemas tak? Ni satu kau letak sini, satu kau letak sini, kan? Aduh, aku kadang-kadang dah lah dua-dua beacon nak. Satu aku lain. tak tahu. Kadang giling kepala tu. Sebab ini kerja dia tau. Ini kerja wireman. Maknanya dia hari-hari buat. Kau hari-hari buat, kau mesti, orang kata, kerja kau bertambah kemas. Bukan tambah hodoh. Dah wireman pun macam baru habis SPM je aku tengok. Ni ha. Sebelum ni macam ni juga. Aku naik atas ni, penat-penat aku basuh ni kan. Suka hati dia. Tilam belum ada. Kasut pun tak nak buka. Apa Aku nak cakap satu, macam korang ajar tau. Sebab apa? Aku kadang-kadang aku tidur sini. Aku tak tidur pun kat belakang walaupun ada tilam. kau tak cabut kasut langsung. Kau tengok sendiri lah. Gila betul. Lepas tu ini Gagak lah, mana ni bersih kot. Bersih. Dah siap basuh lah. Takkan aku tak nampak kan. Benda bersih takkan aku nak pijak. Ni yang aku cakap tadi tu, switch VTO, nampak tak? Bila kau tarik, itu jadinya. tarik, tolak, dia macam ini lah. Nampak dia kau kena letak jari kat sini, kau tarik macam ni. Kena tahan. Kalau pakai Kalau switch yang ini, kau tekan je. Kau nak off, tekan je. Tak ada apa masalah. Cuma masalah nak korek lubang tu je kan. Itu je masalah dia. Tapi itulah wireman cakap tak boleh. Senang. Tak boleh katanya. Tak boleh ni macam. Ni holder handphone baru pasang. Macam lori lama aku pasang. Kat sini pun aku pasang benda yang sama. Baru Semua serba-serbi baru Tak adalah baru sangat. Boleh lah. Janji handphone kau jangan pegang. Kau pegang, polis nampak, JBJ nampak, lagi lori macam aquarium, kena. Jawablah sendiri kan. Yang ni layar tu apa? Inverter. Inverter. Tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Kau nak apa, pakai ini pun boleh. Kau nak pakai apa lagi? Yang ni ada kiri kanan. Cigarette charger dia kiri kanan pun kiri boleh. Kanan. Tapi kau nak buat genset tak boleh lah. Tak boleh lah. Kau kena beli lain lah kan. Ini sikit-sikit boleh. USB ada 4. Apa lagi mau? Ngam lah. Jangan lupa guys, tekan beg kuning. Tekan beg kuning.